Kindle ni is one of the best device yang korang patut invest kalau korang nak tambah habit membaca buku. Ada 5 cara macam mana Kindle ni boleh menambahkan habit membaca dalam hidup kita. Pertama, dalam Kindle ni dia ada satu aplikasi web store Amazon lah, yang mana korang boleh browse through semua buku yang ada dalam library Amazon dan korang boleh beli dengan one click sahaja. So tak payah nak pergi kedai buku ke apa, dengan one click korang boleh dapatkan buku terus. Kedua, Kindle ni ringan dan mudah nak dibawa ke mana-mana. So kalau bayangkan kalau ada 5 buku, betapa beratnya buku tersebut untuk kita bawa mana-mana. Tapi dengan walaupun kita ada 30 buku, 40 buku yang ada dalam library Kindle kita ni, kita boleh bawa dia dengan hanya satu device sahaja. So itu yang paling best pasal Kindle. Ketiga, pada saya experience membaca Kindle ni, kita boleh kata hampir sama lah macam baca buku atas dekat kertas. Sebab dia tak ada blue light yang tak akan merosakkan mata kita. So itu antara benda yang kebaikan Kindle lah berbanding kalau kita guna iPad ataupun phone kita baca buku. Keempat, Kindle ni korang boleh highlight kan, ada poin-poin penting yang korang macam penting untuk di highlight. So just tarik dia dan terus highlight. So mudah lah. So dengan highlight yang korang dah buat dekat Kindle ni, korang boleh buka dekat Amazon punya web dan korang boleh copy dia punya all the highlights yang korang dah highlight tu, yang boleh paste lah dekat note application ataupun dekat mana-mana. Kelima, so bila dah beli Kindle ni, of course kita akan lebih motivate lah. Sebab dah beli benda yang agak mahal lah kan. So kita akan try lagi motivate lah untuk baca buku. Itu adalah 5 cara macam mana Kindle boleh bantu korang untuk baca buku lebih banyak. So sangat recommended untuk beli this device. Bye bye.